Hai, Assalamualaikum. Saya makan cucur semalam yang lemak manis tu kan. Letak di luar lah, bukan dalam peti sejuk. Tapi kalau kita panaskan jangan sekejap. Saya ni tadi balik-balikkan banyak kali. Boleh kata 4 kali lah. Balik. Dan dia okey lah rasa dia. Dia memang akan keras sikit sebabnya benda dah dari semalam kan. Tapi dari segi manis, dari segi rasa tu sama. Tak lari. So sayanglah korang. Tengok ni banyak lagi. Sepinggan. Okay, yang subscribe saya tu, thank you new subscribe kan. Semoga jurahkan pintu rezeki dan dipermudahkan urusan kita semua. Jangan lupa berdoa untuk rakyat Gaza dan sumut ya. Sumut di Indonesia. Semoga diorang dipermudahkan urusan dan selamatlah. Amin. Tapi memanglah cucur ni dibiarkan, kalau masuk dalam peti sejuk mungkin lagi keras, bukan lagi lembut. Dan kalau bancuh keras dia lagi bertambah keras. Tepung kan. Okay guys, rancak makan cucur. Terima kasih.